Mereka jam. Mereka jam dan mereka tak boleh nak kata apa-apa sebab hakikatnya nilai ringgit memang mengukuh dengan sangat luar biasa. Betul? Dalam keadaan semasa di mana nilai ringgit mengukuh, nilai ekspor kasar negara terus mencatatkan perkembangan positif. Pada tahun 2025, Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekspor kasar yang lebih tinggi sebanyak 6.5%. Bayangkan 24 Februari tahun 2026 baru saja lagi nilai ringgit kita RM4.9 tetapi sekarang ini RM3.89 berbanding dengan USD. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasanya nilai mata wang Malaysia. Nilai ringgit diperakui mata wang yang terbaik dekat Asia. Nampak pada tahun 2025 saja lonjakan kenaikan sebanyak 10.1%. Subhanallah. Dan bahkan dia tengah fikir, tengah pening kepala ni macam mana aku nak counter back kenaikan yang luar biasa ini. Sebab pada waktu zaman mereka, ianya tidak berlaku. Nampak? Hakikatnya pengukuhan nilai ringgit ini ada kaitan dengan polisi kerajaan Malaysia. Sebab itu bila kita lihat KDNK tahun 2025, pertumbuhan ekonomi negara 5.2% berbanding dengan unjuran antara 4 dengan 4.8%. Nampak? Luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Dan hebatnya pada suku tahun yang keempat, tahun 2025, berapa kita mencatat kenaikan lonjakan sehingga 6.3%. Subhanallah. Ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kepimpinan yang baik untuk rakyat. Betul? Bila kita kaji balik, dan ini memang ada kaitan dengan kemasukan pelancong yang bertambah ke Malaysia. Yes, jumlah pelancong yang masuk ke Malaysia meningkat kepada 42.2 juta orang pada tahun 2025 berbanding hanya 38 juta pada tahun 2024. Kenapa mereka masuk ke Malaysia? Sebab Malaysia stabil. Kenapa mereka masuk ke Malaysia? Sebab ekonomi Malaysia baik. Kenapa mereka masuk ke Malaysia? Sebab keamanan, keharmonian yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Nampak? Mereka takkan masuk kalau negara kita kacau bilau. Betul? Ini tanda kemakmuran. Bila pelancong masuk, siapa dapat manfaat? Rakyat kita juga sebab kita boleh berurus niaga. Betul? Mereka datang ke kedai, mereka beli barang kita, mereka datang makan ke kedai kita. Betul? Yes. Itu belum kira kita tentang soal inflasi yang turun kepada 1.6%. Belum kira kita tentang kadar pengangguran yang turun kepada 3%. Nampak? Kehidupan kita tambah baik, kehidupan kita tambah bagus. Kecuali bagi mereka yang masih lagi tidak bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi rasa sempit, tapi bazar penuh orang. Masih lagi rasa kurang, tapi bila cuti, homestay, hotel, resort, penuh. Apa maknanya itu? Kehidupan tambah baik. Cuma tidak mereka akui. Nampak? Sebab itu ekspor negara tumbuh pada kadar 6.5% pada tahun 2025. Tumbuh, bukan merudum, tumbuh. Berbanding 5.8% pada tahun 2024. Nampak? Realitinya apa? Realitinya, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disebut oleh Datuk Seri Amir Hamzah sedang berlaku, sedang kita nikmati, sedang Malaysia mengalaminya, membuatkan Malaysia jadi perhatian dunia, jadi perhatian Asia, malah negara jiran tertanya-tanya macam mana ekonomi Malaysia boleh meningkat, boleh tumbuh sehingga 6.3%. Sedangkan mereka sedang mengalami keadaan yang merudum. Sedangkan mereka tengah susah dan sesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak?